kita nak bercerita tentang satu yang cukup menarik, cukup relevan dengan situasi semasa. Lagi-lagi nak menjelang sebarang perayaan ni, kita nak menjelang Hari Raya ni, banyak pihak khususnya para peniaga sendiri gemar mengambil kesempatan, mengaut keuntungan dengan sewenang-wenangnya. Jadi ini telah lama berlaku, sedang berlaku dan mungkin akan terus berlaku. Jadi kita nak dapatkan pandangan tetamu kita tentang bagaimana sebenarnya para peniaga yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Jadi di studio dengan kami sekarang ini Encik Muhammad Rizwan Abdullah yang merupakan yang dari Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia. Panjang jawatannya itu yang kadang terbelit lidah, maklumlah saja puasa ya. Encik Rizwan, apa khabar? Terima kasih bersama kami. Encik Rizwan, tadi saya ada kongsikan, ini merupakan fenomena ataupun situasi lazim menjelang sebarang perayaan. Jadi kita ni nak dekat menghampiri Hari Raya Aidilfitri ni, saya kira ramai pihak, para peniaga tu akan ada yang di antara mereka mengambil kesempatan mengaut keuntungan dengan sewenang-wenangnya. Jadi maklum balas Encik Rizwan sendiri. Ya, sebenarnya begini. Dah tentu hari ini peniaga-peniaga kecil, khususnya penjaja-penjaja, dah tentu ada seorang bapa. Begitu dengan kita. Begitu dengan kita. Bagaimana ayah kita didik kita, begitulah kita akan jadi. Hari ini Yang Amat Berhormat PM telah tanggungjawabkan Kementerian KK, di mana penjaja semua di bawah Kementerian KK. Hari ini Kementerian KK gagal mendidik atau mencegah peniaga-peniaga kecil, khususnya penjaja. Ini yang gagal tu satu perkataan yang besar dan berat tu. Jadi pengertian tu macam mana sebenarnya, Encik Rizwan? Hari ini kita lihat penjaja, khususnya penjaja jadi mangsa disebabkan kenaikan harga barang. Hari ini barang asas barang asas. Contohnya pemborong pembekal ni mereka dah untung lebih awal. Apabila berlaku GST, saya tak nak lebih lanjut ulas tentang GST lah. Akhirnya peniaga kecil yang jadi mangsa, penjaja khususnya. Sebelum ni pun saya dah menyatakan, tunggulah bulan Ramadan ni, dah tentu peniaga-peniaga ni akan bermasalah. Kita nampaklah ya. Nampak. Dan hari ini kita tak boleh salahkan 100% peniaga kecil ni. Bukan 100% mereka bersalah. Hari ini kita lihat, kalau kita nak buat roti canai, kita perlu tepung, kita perlu telur, pelantar, melibatkan gas dan sebagainya. Kita nak wujudkan satu roti canai. Maka dalam perkara ini kita lihat hari ini memang semua barang naik. Harga barang naik, dan baru-baru ni harga petrol pun naik 20 sen. Dah tentu lagi seminggu ada kesan dia, mungkin lagi naik harga-harga barang ni semua. Maka kita perlu tangani isu ni secara bersama. Jangan pengguna salahkan peniaga-peniaga kecil, penjaja. Dan hari ini kita boleh lihat setiap setahun sekali, sebulan ni peniaga bermusim. Ada peniaga yang baru belajar berniaga. Dah tentu dia tak pandai tentang kos dan sebagainya, kurang berpengalaman, dia nak ikut trend peniaga-peniaga lain nak berniaga. Maka dah tentu ada yang jual harga dengan harga yang mahal, dan ada yang berpada-pada lah dalam perkara ini. Baik, Cik Rizwan sebagai Presiden Ikhlas ataupun Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia ya. Sebagai Presiden, dari sudut mana yang paling membimbangkan bagi Cik Rizwan sendiri, lebih-lebih lagi apabila usahawan kecil yang berniaga bermusim ini akan terkesan ya. Kalau macam contohlah kita sendiri ya, kita tasnim kita pergi ke Bazar Ramadan tahun ini, saya rasa berbeza dengan sebelumnya. Kalau dulu meriah, ramai, padat, sesak, sekarang ini selesa sangat. Jadi sebagai Presiden, apa yang membimbangkan sekali? Sudut mana? Impact dia sebenarnya disebabkan yang pertama GST. 30% jualan dah jatuh. 30%. Banyak jatuh. Dan baru-baru ni kita lihat ada terima aduan bahawa makanan basi dan sebagainya. Peniaga tak jangka sebenarnya. Apabila mereka masak begitu banyak, dan akhirnya tak dapat jual. Mereka mungkin simpan, mungkin mereka tak nak rugi, mungkin dia jual balik hari keesokan. Ini yang berlaku. Maka saya hari ini nasihat kepada peniaga-peniaga kecil dan semua, supaya kalau
masak berpada-pada lah. Biar kurang, janji habis. Jangan simpan untuk besok. Baik. Baik. Yang menariknya juga, kita telah pun dapatkan maklum balas rakan-rakan kita di Facebook juga mengenai apa yang kita bincangkan ini. Jadi kita nak kongsikan bersama dan kita saksikan antara apa yang dinyatakan oleh mereka. Pengalaman mereka sendiri, Hezri, apabila mereka ke Bazar Ramadan khususnya, apa yang terjadi, apa yang menyebabkan mereka fobia ke sana, dan ini kita nak kongsikan bersama. Antara pandangan, luahan dan juga keluhan dari kedua-dua belah pihak Cik Rizwan dari dalam kalangan pengguna dan juga peniaga sendiri. Ismail Abdul Raya menyatakan semalam beli popiah ada batu kecil dalam popiah. Teruk betul, tak menjaga kebersihan langsung. Ini mungkin disiplin ataupun etika lah jadi dalam keadaan bebanan ataupun tanggungan keuangan bagi peniaga, mungkin juga fokus untuk produk tu sendiri nak jual barang tu terganggu sebab fikirkan modal, fikirkan untung macam tu Ada saya rasa ada kesan juga Cik Rizwan. Tentu tentang aduan tadi. Salah satu contoh daripada ribuan lagi. Saya rasa segelintir lah semua. Kita tiap hari makan nasi pun ada masa kita jumpa batu. Bukan tak jumpa, ada masa kita jumpa. Sebenarnya masalah peniaga ni, mereka terpaksa bangun pukul 3 pagi, 2 pagi, perlu masak dan sediakan ni semua kan. Dan bukan nak jadi seorang usahawan bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu berhadapan dengan berbagai masalah. Maka dalam perkara ini kita lihat peniaga perlu dididik lah. Dididik dalam beberapa perkara ini. Terutamanya Kementerian Kabinet KK perlu memainkan peranan sebelum bulan puasa nak bermula, sebelum 3 bulan tu perlu Kementerian Kabinet KK perlu memainkan peranan untuk buat sesuatu perkara supaya boleh mendidik peniaga-peniaga supaya wujudkan satu guideline supaya mereka garis boleh panduan garis panduan yang boleh mereka ikuti. Mereka boleh ikuti. Okey, Cik Rizwan, satu lagi yang kita tak nak pun kena macam mana pun ada kaitannya dengan GST ni sendiri. Jadi kalau boleh kita nyatakan di sini, boleh ke peniaga Bazar Ramadan ni sendiri mengenakan charge GST terhadap apa saja produk-produk jualan mereka tu sendiri? Okey, contoh. Saya sebelum buka Bazar Ramadan ni, saya meniaga tiap-tiap hari saya untung 20%. Disebabkan pemborong pembekal ni, kita beli kat kedai runcit semua kena GST, dan tentu 6% saya rugi. Takkan saya nak absorb 6% tu rugi. Takkan saya nak rugi, saya nak bayar sewa dan sebagainya. Dan tentu saya kena charge pengguna. Ini yang berlaku hari ini. Ramai salah faham dalam perkara ini sebenarnya. Pengguna khususnya kita salah tanggap. Kita ada komitmen tiap-tiap hari kita untung 20%. Tiba-tiba nak rugi 6%. Siapa pun tak nak rugi. Nak bayar sewa tapak lagi. Elektrik lagi dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi kita sebagai pengguna juga perlu peka terhadap perkara ni lah. Mungkin kita tak, seperti mana yang Cik Rizwan katakan tadi, ada Cik Rizwan sebutkan pengguna tak boleh menyalahkan peniaga semata-mata. Mungkin boleh beri penjelasan sedikit. Hari ini pengguna perlu sedar bahawa sistem GST ni bagaimana sistem GST itu dilaksanakan. Ini pemborong cas kepada peruncit 6%. Peruncit pula cas kepada pengguna 6%. Ini yang berlaku sebenarnya. Maka dalam perkara ini kita perlu lihat juga di mana pihak penganjur Bazar Ramadan kenakan harga yang tinggi, cukup tinggi. Ada yang 1,500, ada yang 8,000. Contoh kita ambil jalan Masjid India. Masjid India ni hari ni dibikin jadi macam sebuah syarikat GST, tender tapak sampai 40,000, 35,000, 20,000. Padahal yang bermuat PM kata tolong peniaga-peniaga kecil yang miskin ni, bantu. Padahal perlu bayar 400, kenapa tender sampai 45,000, 40,000? Kenapa dibikin nak cari untung yang begitu besar? Begitu juga Bandaraya Melaka, tender sampai RM11,300. Disebabkan inilah harga-harga barang ni semua naik. Kami ada menerima pemanggil dalam talian ya. Jadi kepada anda yang menghubungi kami, anda boleh bercakap terus kepada kami dalam studio. Tapi tak perlu segan-segan. Jangan segan-segan ya, walaupun mungkin walaupun
panggilan anda akan disambut oleh penerbit. Ya. Tapi anda boleh bercakap dengan kami juga. Tapi ada seorang pemanggil tadi, Encik Zaman dari Selangor, dari Kelang. Katanya pernah mencuba juga untuk memohon tapak, tapi sebab mahal sangat. Jadi apabila ini berlaku, apa tindakan yang boleh diambil oleh contohnya Cik Zaman tadi ataupun peniaga-peniaga lain yang mengharapkan tapak itu disediakan dengan harga yang jauh lebih rendah dan berpatutan untuk mereka, tetapi tidak mendapat nilai tersebut? Sebab apa? Hari ini kita lihat PBT ni, khususnya PBT ni semua nak cari keuntungan. Ada unsur rasuah di situ. Di mana sejak 2011 hingga 2012, 2011 hingga 2012, Ikhlas memang bantah tentang penganjur ataupun dibikin letak harga yang begitu tinggi. Contoh kita ambil di BKL lah, yang dekat sekali kan. Dan akhirnya Ikhlas berjaya. Akhirnya semua tapak diundi. Dulu ada kota, berbagai kota, VIP lah, kota politik dan sebagainya. Bagi ke orang kroni-kroni tertentu. Tapi benda tu kita dah benteras. Tapi tahun ni dah mula balik. Tender balik. Apabila Ikhlas dah diam sikit, dia dah mula balik. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Ada kroni-kroni melibatkan orang politik. Saya terpaksa cakap ini untuk kebaikan kita tak nak perkara ini semua. Akhirnya Yang Amat Berhormat PM dipersalahkan dalam perkara ini. Maka kementerian yang terlibat ni perlu bertanggungjawab dalam perkara ini. Dan peniaga ni mudah jadi mangsa. Peniaga kecil ni, khususnya peniaga Melayu, Bumi Putera. Hari ini dalam negara terdapat 1.5 juta peniaga kecil. 90% adalah peniaga Melayu. Dan apa-apa pun peniaga kecil yang kena compound, denda dan sebagainya. Dan pengguna pemarah kena apa, peniaga letak harga tinggi dan sebagainya. Kita sebagai ketua, kita yang bertanggungjawab dalam perkara ini. Kementerian KPDNKK lah kena bertanggungjawab. Dia yang bertanggungjawab dalam perkara segala perkara melibatkan penjaja. Selalunya dari apa yang Cik Zuan katakan sini, peniaga kecil khususnya tertindas. Jadi sesuatu harus dilakukan. Bagi mengelakkan masalah ini terus berlaku. Kenapa dengan sewa yang begitu tinggi, saya kira mungkin keuntungannya pun tak seberapa. Bagaimana dia kena duit yang perlu dikeluarkan untuk membayar sewa lagi. Sebab tu dia menaikkan harga. Tak begitu Lepas tu ada peniaga yang tak bertanggungjawab, pergi jual tapak ke orang dengan harga naik yang lagi, tinggi, naik lagi. Ini yang berlaku. Kenapa sehingga hari ini peniaga yang jual tapak tak pernah ditangkap? Perlu pihak SPRM perlu memainkan peranan, perlu tangkap. Ini kena bongkar lagi ni. Baik, okey, tapi sementara itulah Cik Rizwan dalam baki 2 minggu ni kita berpuasa dan juga berpersiapan untuk Aidilfitri. Apa agaknya mungkin perubahan yang boleh kita harapkan apa langkah yang sempat kita lakukan sama ada daripada pihak peniaga ataupun pihak penguasa ataupun pengguna sendiri. Tetapi sebelum kita ke situ, kita ambil pemanggil di talian Cik Khalid Cik Khalid, Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Cik Khalid. Halo, ini Selamat pagi Malaysia. Siaran langsung. Cik Khalid memang ke udara sekarang ni. Semua orang dengar. Silakan dengan soalan. Oh, ini saya bercakap pasal meniaga ni. Peniaga kecil kan Habis dikatakan pasal GST dan kebersihan meniaga. So, dan macam-macam saya dengar adakah sebab kebersihan meniaga ni, kalau kita tidak ada enforcement atau penguatkuasaan, kalau yang atas menentukan ini ada, jadi kebersihan tu mungkin boleh dikawal. Tapi saya agak masalah penguatkuasa kita dalam negara kita ni hancur. Baik. Jadi kita tidak menentukan kebersihan, ketulusan. Itulah saya dengar pun rasuah pun ada terlibat daripada kroni-kroni. Saya tahu rasuah ni hanya mungkin boleh berlaku di semua tahap rasuah. Kalau boleh berlaku hanya bila ketua di atas tu rasuah. Okey. Baik, itu pandangan dari Cik Khalid. Saya tak tahu kenapa benda-benda macam ni tidak boleh dikawal untuk kepentingan rakyat yang membeli dan menjual supaya dua-dua selesa. Baik, itu yang penting. Kalau betul tentukan tidak kotor, bersih. Okey. Itu saya kalau macam kita di rumah, kalau bapak tu tak bersih, memang keluarga tak bersih. Sama juga kalau kerajaan pemimpin tak bersih, jadi penjual pembeli memang pun jadi
tak betul. Okey, baik. Terima kasih Cik Kadir. Saya harap rasuah-rasuah yang cakap dalam niaga ni kita boleh kita bagikan pada pemimpin-pemimpin supaya untuk membetulkan lah. Kena betulkan tu. Baik, terima kasih Cik Kadir dengan pandangan tersebut. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pandangan Cik Izwan sendiri. Apa yang tadi saya kata tu betul. Betul. Kementerian KPDKK yang perlu memainkan peranan dalam perkara ini. Dan contoh kita ambil stadium di Al-Ustaz Kedah. Peniaga Pasar Ramadan di situ. Kalau musim perayaan Cina, peniaga Cina perlu bayar RM150 je sewa. Apabila peniaga Melayu nak meniaga hari ini Pasar Ramadan, kena RM1,500. Mana pergi hak istimewa orang Melayu? Kata hak istimewa orang Melayu. Cina pula RM150 sewa satu tapak. Apabila orang Melayu sewa RM1,500. Ini yang berlaku hari ini. Apabila hari ini ikhlas mendesak, orang kata ikhlas ni jahat. Ini yang berlaku. Tapi saya tak kisah. Orang kata jahat pun tak kisah. Janji saya dapat bela orang Melayu dah. Baik. Cik Izwan, sentuh sedikit tentang mungkin dari segi kebersihan. Mungkin kalau ada cara-cara guideline ataupun seperti mana yang dinyatakan oleh pemanggil kita tadi. Sepatut KPDKK wujudkan satu guideline kepada penganjur-penganjur Pasar Ramadan ni semua, supaya kalau tahun ni kebersihan kurang, tahun depan akan tarik balik hak penganjuran. Mungkin tak akan bagi berniaga lagi atau sebagainya perlu. Dan dah sampai masa bagi saya, saya mohonlah jasa baik amat berhormat PM supaya wujudkan balik Kementerian Usahawan ni, wujudkan semula. Hari ini peniaga tak ada siapa yang betul-betul kontrol mereka. Dulu ada Kementerian Usahawan, hari ini tak ada dah. Maka inilah masa yang sesuai wujudkan Kementerian Usahawan ni, supaya kita dapat kawal tentang GST dan kita dapat didik ataupun mencegah peniaga-peniaga ni dalam semua aspek. Ini yang saya mohonlah. Mudah-mudahan termakbul. InsyaAllah. Baik, terima kasih Cik Rizwan, Presiden Ikhlas, sudi datang bersama kami. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Dan mungkin kita harap